Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memohon maaf atas kesilapan pemaparan jalur gemilang dalam laporan analisis keputusan peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM seperti yang diedarkan hari ini. Dan perkara ini perlu diambil serius kerana ianya telah diedarkan di seluruh pelajar-pelajar kita yang menunggu-nunggu keputusan SPM, dan ianya juga diedarkan di seluruh rakyat Malaysia. Duit kamu murah, tahu tak? Duit kamu murah, tahu tak? Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Anda ada membantu tak dengan rakyat anda sendiri, Indonesia yang ramai miskin, Anda jealous dengan rakyat Malaysia yang kaya-kaya, yang ada harta. Anda cemburu. Begitulah perilaku kaum Melayu palsu di negeri kasino Malaides. Mereka mudah saja menghina mata uang Indonesia. Kaum Melayu palsu Malaysia juga terbiasa menyepelekan bahasa Indonesia. Mereka pun suka menghina rakyat Indonesia. Tapi lucunya, belum lama ini pemerintah Malaysia datang ke Indonesia dan mereka meminta beras serta kelapa untuk memenuhi kebutuhan rakyat Malaysia. Pemerintah Malaysia juga membujuk Indonesia untuk bekerja sama dalam pengembangan teknologi pertanian sambil memuji keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan hasil panen padi. Nah, setelah isu beras dan kelapa tersebut, kini muncul lagi masalah bendera Malaysia yang dicetak secara keliru. Dan kali ini, yang melakukan kesalahan justru Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Logo bintang pada bendera Malaysia bukan satu, tapi diubah menjadi dua. Sepintas, logo bendera Malaysia itu mirip logo dua durian Musang King. Durian yang ditemukan oleh orang Cina tersebut memang sangat terkenal di Malaysia. Sebelumnya, kekeliruan menampilkan gambar bendera Malaysia dilakukan oleh Sinshew Daily. Saat itu, koran tersebut menerbitkan gambar bendera Malaysia tanpa bulan sabit. Dan sepintas tampak seperti logo durian Musang King Cina. Insiden gambar bendera Malaysia yang salah tersebut bikin heboh rakyat Malaysia. Hal itu justru terjadi di tengah upaya Malaysia meningkatkan sikap patriotik rakyatnya. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan telah mewajibkan murid-murid sekolah Malaysia untuk mengenakan gambar bendera pada baju seragam mereka. Lemahnya sikap patriotik memang jadi masalah besar di Malaysia. Sebab, kemerdekaan Malaysia bukanlah hasil perjuangan, melainkan hadiah dari penjajah British. Simbol pahlawan Malaysia pun adalah patung tentara British. Sementara itu, sultan-sultan di Malaysia sebenarnya merupakan keturunan para pemuja penjajah British. Celakanya, lagu kebangsaan Malaysia pun bukan bikinan rakyat Malaysia sendiri, melainkan menjiplak lagu dari musisi Prancis. Dan malangnya pula, bahasa Melayu Malaysia tidak bisa dijadikan bahasa pemersatu, lantaran bahasa Melayu Malaysia tidak laku, dan sekedar jadi bahasa kampung. Semua itu menyebabkan patriotisme rakyat Malaysia amat rendah. Sebelum membahas insiden bendera, berikut ini adalah upaya Malaysia untuk meningkatkan patriotisme rakyatnya. 5.3 juta murid sekolah rendah dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM mula memakai lencana jalur gemilang pada pakaian seragam yang dibekalkan secara percuma. Menterinya Fadlina Siddiq turut menggesa institusi pendidikan bukan di bawah kelolaan KPM melaksana inisiatif sama bagi menyemarakkan semangat patriotisme. Pemakaian lencana jalur gemilang ini dilaksanakan secara berperingkat babitkan sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, kolej matrikulasi serta Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang bukan under KPM ni kita galakkan untuk pakai bersama-sama dengan kita untuk memastikan bahawa inisiatif ini juga sampai kepada mereka dan ia juga didukung oleh semua pihak. Beliau ditemui selepas majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Ahmad Badawi, Kepala Batas Pulau Pinang siang tadi. Fadlina turut mengingatkan guru supaya membantu murid mengenai tata cara dan tata kelola pemakaian lencana jalur gemilang dengan betul. Saya suka untuk pemakaian jalur gemilang ni sebab boleh meningkatkan kebanggaan terhadap jalur gemilang. Saya
mengajak semua rakan-rakan untuk sentiasa memakai jalur gemilang untuk memupuk dan meningkatkan semangat patriotisme dalam diri kita. Itulah cara Malaysia untuk meningkatkan patriotisme. Nah, menyangkut insiden gambar bendera yang salah, kini cara penanganan masalah ini dipertanyakan. Ketika koran Cina melakukan kesalahan, kaum Melayu meminta agar koran tersebut ditutup selamanya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka juga mendesak agar Kementerian Pendidikan Malaysia juga ditutup karena melakukan kesalahan serupa? Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memohon maaf atas kesilapan pemaparan jalur gemilang dalam laporan analisis keputusan peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM seperti yang diedarkan hari ini. Kementerian itu dalam kenyataan hari ini berkata kecuaian itu tidak boleh diterima kerana jalur gemilang adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Menurut kenyataan KPM itu, tindakan tegas dan serta-merta telah diambil ke atas semua yang terlibat. Malah katanya, siasatan terperinci juga sedang dilaksanakan. Tambah KPM, laporan analisis yang dicetak telah diminta untuk dikembalikan semula dan pembetulan segera sedang dilakukan. Dalam laporan itu turut terkandung gambar pelajar di dalam kelas dengan jalur gemilang tergantung di dinding yang memaparkan 2 bintang, bukan 1. Selain itu, bendera tersebut hanya mempunyai 8 jalur merah dan putih berselang-seli, bukan 14 seperti sepatutnya. Minggu lalu, akhbar Sin Chu Daily dikecam selepas menerbitkan ilustrasi jalur gemilang tanpa bulan sabit di muka depannya. Siasatan polis dijalankan dan membawa kepada penahanan 2 editor kanannya serta penggantungan tugas oleh pihak Sin Chu. Dalam pada itu, Zaid Ibrahim mempersoalkan jika Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq akan ditangkap polis berhubung kesilapan jalur gemilang oleh KPM itu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Zaid mempersoalkan sama ada pegawai tertinggi kementerian itu juga akan digantung kerja. Zaid turut mencadangkan agar lencana jalur gemilang turut dipakai oleh Fadlina dan kaki tangan kementeriannya pada pakaian mereka. Manakala ahli akademik Tajuddin Muhammad Rasdi berharap, menteri itu tidak akan menghadapi nasib sama yang menimpa pengarang Sin Chu Daily. Sementara itu, bekas Exco Selangor Teng Chang Kim menyindir kerajaan dan patriot tertentu berhubung kesilapan paparan jalur gemilang oleh KPM. Sindir Teng, menurut piawaian patriot tertentu, Ketua Kementerian harus digantung daripada jawatannya dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mesti menegaskan semula ia adalah perkara yang serius dan ditangani mengikut undang-undang. Menurut Teng di Facebook, NGO yang hadir di pejabat Sin Chu Daily untuk membantah dan menggesa telan permit percetakan syarikat itu kini perlu pergi ke ibu pejabat KPM untuk membantah dan menuntut penutupannya. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan tiada layanan darjat berhubung siasatan terhadap kesilapan memaparkan jalur gemilang tidak lengkap termasuk oleh agensi kerajaan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menegaskan bahawa tiada layanan 2 darjat dalam isu ini. Siasatan dilakukan tanpa mengira pihak yang terlibat sama ada media tempatan, syarikat antarabangsa maupun agensi kerajaan sama sekali. Prinsip keadilan dan hormat kepada simbol negara mesti ditegakkan oleh semua tanpa pengecualian. Dan perkara ini perlu diambil serius kerana ianya telah diedarkan di seluruh pelajar-pelajar kita yang menunggu-nunggu keputusan SPM, dan ianya juga diedarkan di seluruh rakyat Malaysia. Dan saya pun pelik kenapa perkara ini boleh berlaku. Kalau kita kata alasankan kepada AI, Artificial Intelligence, ianya perlulah orang cakap di vet through ataupun di sub-editing. So perkara-perkara ini adalah perkara-perkara asas yang perlu dibuat di dalam kaprisan mana-mana pihak. Jadi saya nak minta kerajaan untuk cari sehingga ke lubang cacing siapakah mereka yang bertanggungjawab yang mengendalikan buku ini dan laporan ini. Tidak ada alasan berdasarkan AI. AI ini adalah satu sistem yang apa yang kita sumbat ke dalamnya, dia akan analisa dan dia akan keluarkan apa yang kita sumbat. Kalau kita sumbat bendera itu tidak ada bulan sabit, tidak adalah bulan sabit. Jadi saya percaya ini bukanlah satu perkara yang boleh dilihatkan sebagai satu perkara enteng.
Dan jangan ambil mudah. Ini melibatkan masa depan negara. Ini melibatkan kedaulatan negara. Dan saya tak nak perkara-perkara yang baik kerajaan lakukan sepanjang kepimpinan kerajaan Madani ini, disebabkan perkara ini dijadikan alasan kononnya kita ini mahu memperjuangkan satu-satu isu yang sedang dimainkan oleh pembangkang. Jadi saya tak nak perkara ini berlaku. Jadi saya minta hasil siasatan ini perlulah diberikan pemakluman secara meluas kepada semua rakyat Malaysia, siapakah yang perlu bertanggungjawab, siapakah yang perlu diambilkan tindakan, siapakah perlu diberhentikan kerja dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang serius. Begitulah kasus gambar bendera Malaysia yang salah. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.